Pertamanya, dia dalam komposisi masyarakat. Kalau sebuah negara, top leader ni almost 5% ya, kan? Yang support the top leader tu yang 20% di belakang, 20-25%. Lepas tu dia bawah lagi tu di negeri, di struktur dan lain lah. So actually 50%, 60% adalah followers. Maknanya orang yang set trend dia follow. So kalau kita kata ambil, memang kalau kita ambil statistik pelajar pemimpin-pemimpin sekarang, daripada sekolah-sekolah yang memang hebat lah, universiti hebat dan sebagainya, dan itu salah satu daripada ialah kenapa mereka boleh naik ke atas. Tetapi dia bukan nombor satu. Dia bukan nombor satu di kelas dia lah. Sekolah MCKK tapi bukan nombor satu. Maksudnya sebab kalau nombor satu dia akan buat benda lain lah. Sebab leadership ni dia biasanya orang yang cerdik, tetapi bukan cerdik yang teknikal tau. Dia biasa budak nombor satu ni dia memang cerdik teknikal. Mana dia akan jadi engineer, dia akan jadi accountant, dia akan jadi, in fact doktor pun maknanya dia sebab itulah. Kalau Dr. Saif tengok berapa orang yang pemimpin kita ni doktor kan, yang doktor perubatan kan. Kalau dalam kelas maknanya 10 A1 tu doktor lah. Jadi dia represent bahawa skill yang nak di-develop, satu ialah basic morality, dari sudut fitrah Tuhan bagi dah satu lagi ialah macam mana dia di-develop, sistem tu develop dia, sistem sama ada formal atau informal, atau salah satu lagi yang informal tu ada dua. Satu yang daripada keluarga yang dia lalui, kesusahan dan sebagainya. Satu lagi ialah program yang dibuat macam RMC. Dia lahirkan apa? Dia lahirkan orang yang berdisiplin sampai ketua. Misal tu memang janggut tak ada kan? Dia macam rasa bersalah ada janggut tu. Dia lahir sampai macam tu. Dan disiplin ni pula, kalau dalam melahirkan kepimpinan masa depan, dan kalau dalam kepimpinan dakwah sekalipun, dia banyak dibentuk oleh bagaimana dia melalui the proses. Tapi kalau dalam sistem kita, benda yang besar sekali adalah murabi, kan? Bukan sistem tu saja dan bukan bahan tu saja. Sebab sistem dan bahan tu boleh ada pada seorang murabi. Cara dia berinteraksi, cara dia memperturunkan, tapi